Ada pun tanda orang yang kurang akal. Itu 7 perkara. Pertama, menganiayai segala orang yang di bawah hukumnya. Oh, ni orang tak berakal. Tak berakal ni adik-beradik 3 suku lah, ataupun gila. Tanda orang gila ni 7 juga. Yang pertama, kalau Tuhan beri dia kuasa memimpin, memerintah, maka dia banyaknya pada orang bawah ni. Rumah orang boleh dah tanah, nak diri dengan ibu-ibu, tunggu nak ubur lah, papan latar dengan tikat je. Sodok kalau diwati rumah, nangis habis anak-anak. Nak? Tu jahat tu. Neh. Tu yang orang tak mau saing. Neh. Jahat sangat. Dia kalau jenis mari belum Bukit Bintang memang turunan jin ya. Neh. Memang turunan jin. Nampak? Tuhan beri kuasa, walaupun kuasa tu kecil. Kuasa dia dalam jawatan, jadi pengarah. Pengarah cek, pengarah tak besar. Jangan kita berasa pengarah besar kan? Jangan. Gaji pengarah jawatan berapa? Cikgu? 5,000. Besar jual seminggu. Besar je Haji Wanda. Haji Wanda 10,000 sebulan. Jangan main. Dah lepas 501 kepala kain 800 ya dah. Faham tak? Modal 3 riyal. Tak? 800 kan beli. Jangan main. Baju kok tu satu banda tu. Tak? Ni wallet 700 riyal sebanda. Tak boleh sutih buat tan Jerman 5,000 kan bayar. Nak 10,000 pendapatan jual baju Wanda. Dah mu ni pengarah 5,000, mu boleh tolong basuh kereta pula dia. Faham? Jangan basuh besar. Jangan basuh besar tu kenyek awak-awak. Nak kenyek tu, kenyek ni, kenyek tu. Ada jenis lagu tu. Nak, tapi tak ramai lah. Tapi ada jenis gitu. Dia ingat besar kan? Besar ni. Nak, ada besar. Dalam tu tubik dalam lift ada. Tak ada pengarah. Masuk dalam bilik dia, jabatan dia saja. Tubik pada pintu jabatan ada. Masuklah lift, tak ada benda tu. Turun minum air, tak ada benda tu. Nak. Dah pecing balik awal tu. Dia pakak yang besar ni, pakak yang kalau mati tak cabut. Tu pakak besar. Nak, mati pun tak cabut. Pangkat yang tersedia di sisi Allah, pangkat takwa, pangkat muttaqin, pangkat sabirin. Nah, pangkat maknanya apa benda orang warang, orang soleh, mati tak tangga. Jangan awak nyanyi orang di bawah hukum kita. Kita majikan, kita ketua syarikat, kita pengarah, kita malam pengarah jasa awak nyanyi. Kerana kita datang kepada Allah, balik kepada Allah, akan diperhitungkan segala amalan yang telah kita lakukan. Orang yang kita buat kenyek, kita buat nyanyi, dia akan menjadi saksi atas kezaliman kita. Walaupun 5% kita buat nyanyi. Nah, kedua, membesarkan diri segala orang yang mulia daripadanya dan milik ia akan segala manusia dengan tilik mengurangkan serta melebihkan dirinya. Orang takabur, ni orang gila, orang bodoh. Orang 3 suku. Orang syok wayar, takabur sombong. Sombong dengan jawatan, sombong dengan kaya, sombong dengan harta, sombong dengan pitih, sombong dengan kecantikan diri. Bodoh lah ke? Hak Tuhan beri kan? Bukan kita buat sendiri. Nak harta kita, apa ke kita cari sendiri? Tuhan beri. Dah aku cari, Tuhan beri kan? Tahu dah Tuhan beri. Dah aku cari, mu cari je. Kalau Tuhan tak beri, tak boleh. Bukan cari boleh, berlambak orang cari tak boleh. Nah, bukan cari mesti boleh. Ramai mana orang yang nak kaya. Ni dalam masjid ni semua orang nak kaya, tapi tak kaya-kaya. Dah Tuhan tak beri. Nah, dan bila jadi kaya seorang dua, keizinan Allah, kurnia Allah, fadlullah, pemberian Allah. Jangan lupa. Barang pinjam kan? Orang buat barang pinjam order. Nah, tunjuk ketua dia pula. Celaka pinjam motosikal aku, congek depan aku pula dah. Dah ni dah bengong ni. Ambil balik menolong. Nah, ambil balik kadang-kadang dia ambil balik sikit-sikit. Dia ambil balik kaya tu jadi miskin. Ada kadang-kadang dia ambil balik panca indera kita. Telinga jadi tak dengar, mata jadi tak nampak. Nah, dari cakap dia ambil kesihatan. Dulu tahu hebat air kecing, ini mani leting. Tarik balik tu. Nah, dulu boleh amal-amal ada, boleh berlari, boleh apa. Ini tak boleh, jadi saya dada. Macam-macam, sikit-sikit. Ada tarik sekaligus. Dipanggil dad. Faham tak? Mampu kerah. Nyak. Jadi mati ni pergi belaka. Dalam keadaan taat kepada Allah Tuhan kasih, ataupun dalam keadaan Tuhan benci, itu saja.
Baiklah mati dalam keadaan Tuhan redha. Itu saja. Lawan Islam mati, sokong untuk guru mati kau. Tapi baiklah mati dalam keadaan taat kepada Allah. Nah. Ketiga, bila ia berkata-kata dengan orang yang lain tiada dengan adab dan sopannya. Cakap dengan orang, cakap ku ajar dia. Nah, cakap dengan orang abang Ali. Dengan orang dia buat lebih kurang cakap. Pasal dia pakat besar tak? Nah. Dia pakat besar, dia harta banyak, ada tak? Dia bodoh korang. Ini banyak ni jenis nak bodoh korang. Nah, orang tua moci-moci kapur-kapur ni mana-mana nak piti 200 ya esok pergi balai raya. Pukul 2 kena ada dah. Pasal pukul 3 YB mari. Turun moci-moci. Nak spray kain-kain. Dah salah pakai baju dalam ni tua dia kok. Nak ke 200 ya. Nah, siapa di balai raya bucak 2 jam kapuk kena dak wis tarang pitih. Jadi pitih ni kalau nak minggu depan mari bawa semula baca ni. Mari pula. Orang miskin-miskin mari yak kelak cucu tolong untuk pipin tu. Nak 200 ya, 30 ya kain batik. Minggu depan dak wis tarang pitih, belebeh saja, cok saja tu. Nah, kalau nak betul pangundi ni. Gitu pula, ni orang yang menghina ibu bapa, tok nenek moyang kita. Nah, ini golongan-golongan penghina. Dia berasa dia lebih dengan kuasa dia, orang nak ke pitih dia. Nah, padahal pitih orang je, pitih rakyat. Dia buat lolok-lolok saja nak bagi. Nah, Keempat, bila ia melihat akan pekerjaan seorang yang salah, maka tiada dimuliakan melainkan dihina, dan ia benci akan kesalahannya. Ini tanda orang yang tak berapa sihat otak dia. Orang yang apa benda ni tidak berakal.